Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Prof dan juga rakan-rakan sekalian. Saya Nur Syafiqah binti Hashim. Pada malam ini, pada hari ini akan membentangkan tentang satu inventory yang dinamakan State Fear of Missing Out ataupun kita panggil ringkasnya sebagai SFOMO. Okey, SFOMO ini merupakan satu instrumen yang digunakan untuk kita ukur tahap ketakutan individu terhadap perasaan tertinggal ataupun terlepas daripada sesuatu pengalaman, aktiviti, maklumat ataupun perkembangan lah. Okey, SFOMO ini membantu, inventory ini membantu untuk kita faham sejauh mana seseorang tu mengalami perasaan ingin sentiasa mengetahui ataupun mengikuti sesuatu perkara yang sedang berlaku lah di persekitaran mereka, terutamanya dalam konteks penggunaan media sosial dan juga interaksi sosial. Okay, jom kita tengok SFOMO ini memberi fokus kepada apa. Okay, SFOMO ini dia memberi fokus kepada beberapa perasaan yang berkaitan dengan pengalaman lah yang kita panggil sebagai FOMO ataupun Fear of Missing Out, iaitu perasaan takut, bimbang, tertinggal oleh pengalaman, aktiviti ataupun perkara yang sedang dilalui oleh orang lain lah. Individu yang mengalami FOMO ni mungkin berasa tak selesa apabila dia tidak mengetahui sesuatu perkara yang sedang berlaku, terutamanya apabila melibatkan kepada maklumat, trend ataupun aktiviti sosial. Selain itu juga mereka ni merasakan bahawa orang lain sedang menikmati pengalaman yang lebih menarik ataupun bermakna berbanding dengan mereka sendiri. Perasaan ni boleh mempengaruhi cara individu berinteraksi, membuat keputusan dan juga menggunakan media sosial dalam kehidupan seharian mereka. Untuk kegunaan SFOMO ini pula, instrumen ini digunakan untuk kita tengok sejauh mana seseorang tu mengalami perasaan takut ataupun terlepas daripada sesuatu perkara yang sedang berlaku. Okey, jadi melalui instrumen ini kita dapat kenal pastilah sama ada seseorang tu berasa risau atau tak kan apabila mengetahui sesuatu perkara di sekeliling mereka. Contohnya aktiviti, berita terkini ataupun pengalaman yang dikongsikan oleh orang lain. SFOMO ini juga melihat sama ada individu tu merasakan orang lain sedang ada pengalaman ataupun situasi, momen yang menyeronokkan tak berbanding dengan mereka. Selain itu juga, instrumen ini membantu kita faham tahap kecenderungan seseorang tu untuk sentiasa into trend, orang kata kan. Okey, jadi dia nak sentiasa dianggap penting dan into trend. Okay, sebagai contoh, seorang pelajar ni mungkin rasa risau kalau dia tak dapat menyertai aktiviti bersama rakan-rakan sebab takut terlepas momen yang menarik. Okey, cerita yang sedang dibincangkan, okay? Dan juga pengalaman yang rakan-rakan tu sendiri lalui. Instrumen ni mengukur kepada beberapa aspek utamalah di dalam FOMO itu sendiri, iaitu aspek emosi, perbandingan sosial, kognitif dan juga tingkah laku. Jadi melalui aspek ni kita dapat lihatlah bagaimana tahap kebimbangan individu kan apabila merasakan diri tertinggal, kecenderungan membandingkan diri dengan orang lain, pemikiran tentang sesuatu tu di luar pengalaman ataupun pengetahuan sendiri kan. Jadi skor juga dinilailah dari segi skala, menggunakan skala 1 sehingga 6 dan jumlah tersebut menentukan mereka ni berada di tahap mana lah. Okey, jadi terdapat 3 skor, iaitu skor pada tahap rendah, sederhana dan juga tinggi. Okey, jadi kalau dalam konteks kaunseling pula, SFOMO ini sangat membantu individu lah untuk kita kenal pasti sejauh mana seseorang individu tu ataupun klien mengalami perasaan takut, ketinggalan, kebimbangan kan berkaitan dengan FOMO. Jadi melalui instrumen ni, kaunselor dapat fahamlah macam mana perasaan tersebut berkait rapat dengan penggunaan media sosial, kecenderungan untuk seseorang membandingkan diri dengan orang lain kan, dan juga kesan terhadap emosi dia. Okey, jadi hasil daripada penilaian SFOMO ini boleh membantu kaunselor untuk merancang intervensi yang sesuai bagi membantu klien lah membina kesedaran kediri untuk menguruskan masa terhadap sosial media dengan lebih sihat, dan juga untuk mereka sendiri belajar macam mana untuk menerima pengalaman diri tanpa membandingkan dengan orang lain. Okey, jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih.